Okey, setelah banyak kali tengok spy shot lah, camo lah, tengah bertisi nyala sebagainya, akhirnya kita dapat tengok depan mata. Ini adalah model Proton Saga baru generasi keempat. Jom kita usyah apa yang best. Nama saya Mukhlis, selamat kembali ke Carikas. Okey, seperti mana anda tengok gambar leak dekat ASEAN punya summit hari tu, inilah rupa Saga baru depan ni. Okey, depan dia memang sangat berbeza compare dengan Saga sekarang, sebab yang baru bagi saya yang paling best ni dia punya lampu. Dia dah pakai full LED headlight, siap ada DRL warna L, bentuk L macam ni. Memang nampak sangat-sangat futuristik, tak badal dengan kereta murah tapi pakai lampu LED. Tapi dekat grill depan ni dia nampak ada persamaan dengan model X50 baru, sebab dia pakai ni songket width punya pattern ni sama juga dengan model X50 baru, dan juga dia bentuk V ni, tapi yang ni dia warna silver lah, dia bukan warna merah macam X50. Tapi daripada itu, bumper bawah dia nampak sangat simple, tapi overall anda boleh nampak kereta ni berbeza. Dan kalau anda perasan, model yang premium ni, atas ni dia ada camera. Sebab apa? Sebab sekarang Saga baru dah ada ADAS function. Kita akan sembang sikit lepas ni. Okey, untuk pandangan sisi anda boleh tengok, Saga baru pun dia pakai rim baru 15 inci two-tone, ini untuk model premium lah. Dan tayar dia pakai tayar Atlas. Okey, kalau tengok dia punya side profile, sebenarnya tak jauh beza sangat model Saga yang baru dengan sebelum. Sebab apa? Technically dia pakai platform sama, iaitu AMA. Tapi Proton cakap dia dah improve, dia dah tambah ke GT. So as a result, kereta ni katanya handling lagi mantap daripada sebelum. So nak tahu best ke tak, nanti kita try kat track. Dan bagi saya, Saga baru yang paling cantik sebenarnya di bahagian belakang. Sebab anda tengok, untuk model premium ni dia pakai lampu full width LED ni, sebiji nampak macam Proton S70. Dan kalau anda perasan dekat belakang ni juga, dia ada badge ni. Ini bukan badge GTI, bukan macam Setra GTI ni. Ini adalah badge IGT, sebab Saga ni dia pakai enjin baru. Tapi banyak-banyak perbawaan bagi saya yang paling bagus untuk Saga baru adalah dia punya enjin. Sebab dia tak pakai dah 1.3, sekarang dia pakai enjin baru. 1.5 liter 4 silinder naturally aspirated petrol IGT engine. Yang ni kuasa dia lebih kurang 120 PS dan 150 Nm. So dia jauh lagi power compare dengan enjin 1.3 sebelum ni. Dan untuk gearbox dia ada dua choice. Untuk model standard dan juga executive dia pakai 480, 4 kelajuan automatic. Tapi untuk model premium ni dia pakai CVT automatic gearbox. Dia drive pun dekat front wheel drive, so dia masih sebuah kereta FW. Tapi untuk enjin ni, Proton cakap dia dah pakai sistem timing chain, timing chain yang baru. So katanya dia 25% lagi senyap compare dengan enjin yang tu. Tapi yang paling penting, in terms of fuel economy, dia 14% lagi bagus penjimahan bahan api compare dengan model 1.2, sebab dia dah pakai sistem Atkinson cycle. Dan juga enjin ni dia sekarang DVVT, dual valve verified timing. So at the same time, bukan setakat lagi power, lagi menjimatkan minyak, kata Proton. Okey, untuk bahagian dalam Proton Saga baru ni anda boleh tengok, dia punya layout dia simple je. Dia pakai kursi fabric sama juga. Dia punya tepi-tepi ni masih lagi plastik macam biasa, tapi yang paling baru untuk sini dekat depan ni lah, kalau anda boleh tengok lah. Dia punya meter cluster sekarang digital, dan dia juga pakai sistem touchscreen infotainment baru yang sekarang ada wireless Android Auto Apple CarPlay. Anda boleh bayangkan, A segment punya sedan dah ada wireless Android Auto Apple CarPlay, tak payah tunggu update-update apa lagi, beli terus boleh pakai. Bagi saya benda-benda ni sangat bagus, sebab apa? Dia membenarkan orang-orang mahal macam kita ni nak merasa jugalah macam kita mahal. Dan bagusnya untuk ni, dia punya infotainment layout, anda boleh tengok dia memang typical, lebih kurang sama dengan ada dekat S50 dan juga Proton E-Max model. Dan terima kasih kepada Proton punya tech team, Arcotech, sebab dia yang buat design ni. Dia punya layout sangat-sangat friendly dan sangat-sangat friendly lah untuk user. Dan selain pada itu juga, anda boleh tengok walaupun dia dah ada skrin besar, tapi banyak kontur-kontur fizikal. Contoh untuk aircon, untuk nak buka pintu apa semua, masih lagi ada butang sini. Dan dekat tengah ni macam biasa, dia masih pakai handbrake tarik, tak ada EPB, dan juga gear shifter dia dekat atas ni. Tapi overall bagi saya, kabin dia automatic, rasa sangat macam kereta mahal. Sebab apa? Sebab ada dua skrin kat tengah ni. So again, terima kasih dan tahniah Proton. Okey, yang paling penting untuk Saga baru ni, masa cakap tadi, dia dah ada sistem-sistem keselamatan ADAS untuk variant premium ni. Anda boleh tengok kat sini lah. Autonomous Emergency Braking, Front Collision Warning, ada Lane Departure Warning, Rear Cross-Traffic Alert pun ada. So nak reverse dia akan warning, dan siap dengan Lane Change Assist. So siapa cakap kereta murah, safety cikai. So untuk Saga ni juga, dia ada extra 6 airbag untuk model premium, manakala untuk model lain hanya 2 airbag saja. Kalau nak yang paling safe, ambil lah yang premium. Dan untuk orang tempat duduk belakang, Saga baru ni dia lebih kurang sama dengan Saga yang sebelum ni. Sebab apa? Kita masih ada space. Tengok legroom, headroom macam biasa, macam lagi maintain. Tapi mungkin anda perasan dia punya lantai mungkin rasa sedikit tinggi, dan bagi saya okey lah, still usable. Dan dekat tengah ni adalah sikit ham, tapi at the same time dia punya kursi apa semua bagi saya masih lagi special. So untuk buat grab, bagi saya kereta ni masih lagi tak ada masalah. Dia pakai kursi sama juga, fabric, dan juga dia ada dua USB-A charging port. So nak charge handphone pun tak ada masalah kereta ni. Tapi yang paling penting, boot dia masih besar, siap ada space saver, spare tire lagi. So kalau pancit tak ada apa hal, boleh tukar spare tire. Okey, setakat itu saja walkthrough untuk Saga baru. Macam mana dia bawa? Jom kita try.
Okey, sekarang ni saya tengah pandu uji variant premium, variant paling atas sekali, dan ia dilengkapi dengan transmisi CVT baru. Saya difahamkan transmisi ni bukan daripada Punch. So saya sangat-sangat curious nak tahu macam mana rasa transmisi CVT baru ni. Kalau sesiapa ingat Proton Saga lama CVT tu memang okey lah, no comment lah. Saya tak nak cakap banyak lah. So kita tengok macam mana yang baru ni. Okey, satu perkara menarik yang baru dalam Saga MC3 ni ialah sistem steering elektrik baru dia, EPS baru. Dan ini kali pertama Proton melekatkan Proton Saga ni dengan sebuah sistem EPS. Sebelum ni dia pakai sistem separa hidrolik dengan bantuan elektrik. So yang itu memang sedap sikit lah sebab hidrolik. Tapi yang ini so far so good. First impression dia not bad, boleh diterima. Dia sangat ringan, dia accurate, tajam. Cuma rasa disconnect tu ada sikit je lagi. Tapi kalau fikir daripada aspek panduan harian, cukup sedap lah, cukup ringan dan senang. So tak penat nak bawa kereta ni. Transmisi CVT baru ni ada mode S, Sport mode. Jom kita rasa macam mana respons dia. Okey. So transmisi CVT ni dia adalah dia punya ciri-ciri typical transmisi lah. Dia mengaum sikit, dia ada lag sikit, tapi it's very easy to predict, senang nak kawal, response okey. Jom kita laju sikit lagi. Kita try on the exit lah. Bila kau floor kan, on demand torque tu masih ada, cukup untuk memotong atas lebuh raya. So cukup memuaskan lah. Tapi so far pengendalian, handling, masih Proton. Jangan lupa tau, kena ingat Saga first Saga dah 1985. Sekarang 2025, dah 40 tahun dah nama Saga ni. Itulah kan? So dari segi panduan dan pengendalian masih lagi Proton, masih mantap pada pandangan saya. Cuma dah ada perbaharuan yang sangat dilalukan, macam steering baru ni. Dan CVT ni okey, buat masa sekarang cukup memuaskan. Tapi kita buat ujian sebenar masa ujian pecutan kejap lagi. 3, 2, 1. Okay, pedal to the middle. Alright, smooth, responsive enough. Lift off. LDW. LDW works. LDW berfungsi bagus. Okay, you slow down. Then we stop behind the persona to begin with the front departure alert. You stop as you do at the traffic light. Play with your mobile phone. Get distracted. Sekarang kita akan uji FDA, front departure alert. Jom tengok. Okay, brake, lepak, sembang. Typical Malaysian thing. Dia lampu dah hijau, kereta depan dah berjalan. Oh, ada alarm. It chimes. Ada macam bunyi loceng. Oh, kereta depan dah berjalan. Okey, bagus. Kita sedang maintain 45 km sejam. Kita kat sini kita nak uji apa? Kita nak uji RCW, Rear Collision Warning. Coming in hot. So I get the alarms and the signal, the hazard light flashing. Not bad, fantastic. Blind spot monitor, blind spot warning. So maintain your speed. Okay. Then we move on to this. Okay, next one. Maintain speed. Okay, lift off. Maintain speed. Oh, sorry. I braked. Sorry. AEB. That was AEB. Oh, okay. Okay, sebenarnya tadi saya dah tekan brake tau. Tapi saya ada bantuan daripada AEB. Baiklah, so secara keseluruhannya sistem ADAS dalam Saga baru ni cukup bas. Baik adik kakak, setakat itu saja video ringkas kami dengan Proton Saga baru ni. So, apakah pendapat anda dengan Proton Saga baru ni? Boleh beli ke baik beli? Apapun, jangan lupa tinggalkan pendapat anda di ruang komen di bawah.